Okey, pernah tak anda terfikir apa agaknya satu kemahiran yang boleh jadi macam pasport untuk kerjaya masa depan anda? Hari ni kita nak bincang pasal benda ni, kemahiran AI. Betul sangat tu, petikan ni memang kena tepat pada masanya. Dulu mungkin kita anggap kemahiran AI ni macam satu bonus kan. Tapi sekarang, ia dah jadi satu kemestian. Macam wajib ada lah, senang cerita. Kan? Itulah masalahnya. Kita dengar pasal AI ni dekat mana-mana je, sampai pening kepala. Soalan paling besar sekarang ni, nak mula dari mana sebenarnya? Macam mana nak ambil langkah pertama tu? Okey, sebelum kita cerita pasal penyelesaiannya, kita kena faham dulu punca masalahnya. Jom kita tengok sekejap macam mana pasaran kerja sekarang ni tengah berubah dengan sangat-sangat drastik. Ini realiti yang sedang berlaku. Tak kisahlah syarikat besar ke, syarikat kecil ke, semua tengah berlumba-lumba nak guna automasi dan sistem pintar. Tujuannya, nak buat kerja lebih cekap, lebih pantas. Ini bukan lagi trend tau. Ini adalah satu anjakan besar dalam cara dunia bekerja. Dan kesan dia sangat menarik. Kerja-kerja yang rutin, yang berulang-ulang, yang kadang-kadang bosan tu kan. Kebanyakannya dah mula diambil alih oleh mesin. Jadi, apa kerja untuk kita sebagai manusia? Di sinilah kita boleh fokus pada kekuatan kita. Jadi lebih kreatif, fikirkan strategi dan selesaikan masalah-masalah yang rumit. Tapi, perubahan yang laju ni ada satu masalah besar. Industri perlukan sangat-sangat orang yang faham teknologi, tapi ramai lagi yang belum bersedia. Jadi, wujudlah satu jurang yang ketara. Inilah yang kita panggil jurang kemahiran digital. Jadi, macam mana kita nak rapatkan jurang ni? Macam mana nak jadi orang yang industri cari? Jangan risau, ada satu inisiatif yang sangat best direka khas untuk jadi jambatan, namanya AI Skills Passport. Anggap je benda ni macam kelas pengenalan AI untuk semua orang. Tak perlu ada latar belakang teknikal pun. Ia direka khas untuk pelajar, graduan atau sesiapa je yang rasa, aku nak tahu pasal AI tapi tak tahu nak mula kat mana. So, apa yang korang akan belajar? 3 benda penting. 1. Konsep asas AI, apa benda AI ni sebenarnya. 2. Etika, macam mana nak guna AI dengan cara yang betul dan bertanggungjawab. Dan 3, yang paling best, aplikasi dunia sebenar. Korang akan nampak contoh macam mana AI ni diguna pakai dalam industri. Proses dia pun sangatlah mudah. Daftar percuma, belajar ikut ke lapangan masa sendiri, jawab beberapa soalan pemahaman dan siap, terus dapat sijil. Senang kan? Okey, soalan paling penting. Dah dapat sijil tu, lepas tu apa? Apa sebenarnya manfaat sijil ni untuk kerjaya kita? Apa pintu yang boleh terbuka? Dengar sini, sijil ni bukan sekadar sekeping kertas. Ia adalah bukti pada bakal majikan yang korang ni proaktif. Ia terus tambah nilai pada CV, buat profiling in korang nampak lagi power, dan yang paling penting, ia menunjukkan yang korang ni relevan dengan kehendak industri sekarang. Betul tu. Dan ini bukan cakap kosong. Permintaan untuk orang yang ada kemahiran asas AI ni memang tinggi. Terutamanya dalam bidang-bidang panas macam analitik data, automasi dan pemasaran digital. Syarikat-syarikat tengah cari orang macam korang. Okey, jadi mesti korang tertanya-tanya, berapa lama masa yang diperlukan untuk habiskan program ni? Menurut penulis artikel yang kami rujuk, dia ambil masa lebih kurang 3 jam je. 3 jam! Cuba bayangkan, 3 jam tu lebih kurang macam masa tengok satu filem je. Dengan masa yang sama, korang boleh dapat satu kemahiran yang boleh bagi impak besar pada kerjaya untuk bertahun-tahun akan datang. Sangat-sangat berbaloi. Jadi, kita dah nampak masalahnya, kita dah tahu ada penyelesaiannya dan kita dah faham apa ganjarannya. Sekarang, jom kita simpulkan semuanya. Kenapa semua ni penting untuk anda, untuk masa depan anda? Inilah kuncinya. Belajar pasal AI ni bukan matlamatnya nak jadi pakar teknologi. Tak, matlamatnya adalah untuk bersedia menghadapi masa depan. Ia tentang memastikan kita bukan sahaja mampu bertahan, tapi boleh berjaya dan berkembang dalam dunia kerjaya yang sentiasa berubah. Okey, kami dah bentangkan faktanya. Sekarang, bola di kaki anda. Persoalannya bukan lagi perlukah aku belajar pasal AI, tapi bila aku nak mula. Jadi, kami tinggalkan anda dengan soalan ni. Apa langkah pertama anda?